Okay, thank you Syakir Aidil sebab jemput saya. Saya pun memakai jaket Icon Belia KDN walaupun dah tak muat dah nak dah 2 tahun Icon Belia KDN ni dia satu program di bawah Kementerian Dalam Negeri, cetusan daripada Menteri Dalam Negeri sekarang, sebab dia nak ada orang muda yang boleh bercakap tentang dasar-dasar keselamatan negara. Macam kita tahulah, KDN ni salah satu kementerian yang tukarlah kerajaan macam mana pun, KDN tu akan kekal sebab dia Kementerian Kanan. Okay, ramai orang tahu bila cakap pasal KDN ni, kita ingat KDN jaga polis, jaga immigration, jaga penjara. Tapi sebenarnya bawah KDN ni ada 9 agensi. 9 banyak Dia ada polis, ada penjara, ada immigration, alamak dah start kira, ada lembaga penafisan filem, Finas bukan? Bukan LPF, okay. Lembaga Penafisan Filem. Dia juga ada Eskom di Sabah. Dia juga ada agensi anti dadah kebangsaan pun ADK. Bawah KDN. Dah berapa dah tu? 6. Lepas tu jawapan dia dekat belakang ni. Dia ada APMM Maritim. Maritim. Kemudian dia juga ada Persatuan Pertubuhan Persatuan ROS 7. Itu dah 7. Lepas tu dia ada AKPS. Dan satu lagi ada IPSOM. Dia kajian lah, Institut Kajian Keselamatan Malaysia. So ada 9. So ramai orang tahu yang the famous lah Big Police kita nampak hari semua. So dia nak ada satu geng anak muda ni yang boleh cerita pasal benda-benda ni. So penganjur pun carilah, dia buat pencarian. Sebab ni program pertama, mungkin liputan dia tak selalu terkemuka. Memang first. Faham. So masa tu kami masuk, memang 14 orang. Dia macam style Akademi Fantasia sikit lah. Dia panggil perintis. Nak tanya tu sebab sebelum ni tak pernah nampak. Yes. Ini memang first time. Dan saya dimaklumkan akan ada lagi siri yang akan datang. Cuma tahun 2025 ni dia tak sempat sebab scheduling kot. Tapi saya difahamkan akan ada pada sesi yang akan datang. Faham. So bila kita join tu, kita memang kena berkampung selama 3 bulan. Sama lah macam Akademi Fantasia. Tapi tak adalah. Tak adalah hari dia ada dia macam, senang cerita, hari wajib dia adalah hari Isnin. Isnin kena ada. Lepas tu kita berkampung di Ceras. So setiap hari Isnin 14 orang peserta ni akan bentang paper tentang kajian tentang keselamatan. And at the same time kita kena buat video-video penerangan tentang dasar-dasar tu. 1 minggu 4 video. Kemudian ada presentation. So daripada 14 orang tu kita bersaing, ada undian semua. Tinggallah 6 orang. Daripada 6 orang tu alhamdulillah ke final. Dan final tu dia ada buat perdebatan lah. Orang kata makanan saya sikit lah. Kalau TikTok ni makanan CEO Busy, makanan Aizah. Betul perasan tak? Sebab waktu masuk tu saya ingat soalan pertama orang tanya, sebab kita nak kena present dekat social media. Berapa dia tanya, soalan saya ingat dia tanya berapa follower TikTok masing-masing. Saya masa tu baru 2 bulan buat TikTok. Buat apa masa tu, post-post pasal kenapa lawyer pakai hitam putih lah apa. Memang saya dengar tu saya paling sikit. Paling sikit lah. Masa saya ingat follower saya lah 200 orang. Nak dibandingkan CEO WZ masa tu follower dia 100,000. Dia kalau post tu, kalau saya post dia nak kena plan dia post tu. Sejam 2 jam dah belah-belah ribu lah, 40,000 dah view. Kita tunggu. But it's a good thing. Daripada situ saya belajar daripada exposure dan daripada kalau Aidil dengan Syakir follow TikTok saya kan, tengok nama saya Lawyer Kampung. Lawyer Kampung pun dapat nama daripada Icon Belia. Kalau tak ada saja certificate kan. Belajar benda busy lah. Dia tu hang kena pakai nama samaran ni. Dia yang bagi. Pakai nama catchy sikit. Ada memang tak kena ikut ilmu lah. Busy dah puji banyak ni. Cik Busy boleh datang lagi next. Boleh jemput dia. So memang belajar dengan busy semua. Dan hasil selain daripada alhamdulillah juara, traction TikTok pun naik daripada 200 sekarang 45,000 followers. Mostly on isu-isu KDN dan undang-undang lah. Tu overview Icon Belia KDN.